Dan semuanya berpunca daripada British juga. Tapi British guna alasan tersebut. Jadi bila raja-raja negeri Melayu di pantai timur ni, di Terengganu, di Kelantan, dia dapati bahawa itu alasan British, maka mereka cuba untuk ubah pentadbiran, modernkan negara. Inilah yang dibuat oleh Raja Zainal Abidin yang ketiga. Kenapa dia modernkan? Kenapa dia masukkan ulama? Kenapa dia buat undang-undang jangan beri tanah? Supaya ruang untuk British masuk tak boleh masuk. Dan itu yang dia buat ini. Terengganu ini memang in advance. Betul lah, dia paling bagus sekali. Negeri lain, Johor sistem dia lain. Bagus juga. Di Terengganu ni dia panggil ulama. Lantik Syekhul Islam, Tok Kupaloh tu. Lantik mufti. Seratkan dalam pentadbiran. Supaya dan sistem dia adalah undang-undang Islam. Syariah. Kuat undang-undang ini. Saya kata moden kerana dia adalah satu undang-undang yang sistematik, moden. Jangan lihat dari sudut British. Bila berkenal ke pentadbiran apa jadi? Dia terkenal. Raja ni popular kerana pentadbiran dia yang sangat canggih, sophisticated, hebat, sistematik, aman. Negeri ini jadi aman. Jadi British tak boleh masuk. Walaupun sebuah perjanjian Bangkok tahun 1909 Terengganu dinyatakan diserahkan kepada British tetap tak boleh masuk. Nak paksa untuk terima sistem penasihat Inggeris. Penasihat ni apa benda? Resident. Dia guna istilah penasihat. Kerana resident orang lawan. Penasihat. Sama lah ni. Istilah British. Dia tipu kita macam tu. Semua aspek. Orang penasihat. Yang sampai sedana kita percaya, kita tak dijajah. Penasihat saja. Temberang semua. Sejarah kita ni. Saya baca sampai meluak. Saya bercakap ni tak pernah lagi nada suara saya rendah. Macam suara macam suara Cik Izmal. Tak padan dengan suara saya. Dia akan tinggi saja. Kenapa? Kerana saya baca sejarah dengan kemarahan. Dia kena ada perasaan macam tu. Anak-anak kita kena ada perasaan macam tu. Baru patriotik. Baru nampak penjajah jahat. Baru ada perasaan benci. Baru belajar sejarah. Kalau tidak, tak belajar sejarah. Baca untuk jawab peksa saja. Jadi bila raja-raja ni dia faham, dia ubah pentadbiran. Raja Kedah kurun ke-19